Okey. Cikgu nak tanya, yang orang yang boleh buat tidur ke orang tu, sebenarnya wujud tak wujud? Sebenarnya soal tidur ni, dia pertama sekali kita kena kawal minda dia. Kita kena kawal minda dia, kita kena kawal sesuatu yang paling penting dalam diri dia. Dan dia perlu tenang. Sebab dia kena relax kan, dia relax diri dia. Cuba kamu relax, tarik nafas, kan. Kamu rasain sendiri ni saya tak naklah kamu ni. Relax, tarik nafas. Okay. Bila kita dah pastikan dia tenang, kita kena tahulah rasa dia macam mana. Yang di depan kita tenang. Pandang saya. Dia paling penting pandang saya, jelaskan, senang. Okay, bila kita dah rasa tenang, salam je dengan dia. Kita bagi arahan ke otak dia. Kita terus bagi arahan ke otak dia. Seolah bagi isyarat, tanda. Dah relax. Kita dah nampak dia punya simbol dia dah. Mata dah kuyup. Okey, saya lambat, tidur. Relax. Tidur. Lepaskan beban, lepaskan masalah, lepaskan, tidur, relax, lepaskan segala beban, keluarkan segala beban, keluar, relax, tidur. Pertama sekali kita ganggu dia punya proses fikiran dia. Kita lemaskan fikiran dia, kita keluarkan segala beban-beban. Dia mudah je sebenarnya. Tapi yang penting ada kerja sama. Itu yang paling penting. Biarkan dia rasa berengkur, dia rasa puas. Dia dapat rasa berengkur 2-3 kali berengkur, puas lah. Ya. Sebab beban yang kita ada dalam diri kita sekarang ni begitu. Bersimpah, dia takluk. Dia akan bawa diri kita jadi resah, gelisah. Dia akan buatkan kita rasa sakit perut. Dia akan buatkan kita rasa ketakutan. Jadi sebab beban tu tadi. Beban daripada segi beban yang kita lalui, daripada segi cerita yang kita dengar, itu semua beban. Bukan senang nak dapat kualiti tidur. Itu kita kena belajar tentang rahsia nafas, terapi nafas. Kita kena belajar bagaimana untuk kita dapat rasa tenang dalam diri kita. Ya. Sebab benda jadi dia akan dapat rilis. Bila dia dah mula baring, segala beban-beban dia dah lepas, dah keluar. Sebab dia ada praktikal dia. Ini adalah sebagai macam mana kita nak kacau dia punya fikiran dia. Kita kacau dia punya emosi dia. Ini yang berlaku pada ramai orang. Ramailah daripada anak muda, daripada budak sekolah yang main gadget, yang tenggelam dengan gadget, tenggelam dengan masalah, tenggelam dengan masalah perceraian, tenggelam masalah rumah tangga kan. Itu semua masalah. Masalah dengan kerjaya, masalah dengan ekonomi, itu semua masalah-masalah yang akan berkumpul dalam fikiran kita, dalam emosi kita, sehingga kita rasa sakit dada, tak nafas. Dan benda tu akan menurun sampai ke bawah, sampai ke perut. Kenapa? Sebab masalah tu dia berlega-lega dalam tubuh, badan kita. Faham ya? Faham. Jadi lepas
Perasan tak? Faham tak? Apa yang saya katakan tak fokus. Rasa beban, rasa mengumur. Mudah je kan tidur kan sebenarnya kan? Malah bila kita lepaskan dia ada lagi sesi yang selepas ini macam mana kita nak lepaskan beban kita melalui waktu tidur kita. Tidur. Waktu jaga kita kena lepaskan beban kita, waktu tidur kita pun kita kena lepaskan beban kita. Ini proses dia. Okey?